Dah ada shoot Infinix GT 50 Pro. Aku try tanya kedai ni je, aku kot diorang ada stok. Bro, Ya bang. Infinix GT 50 Pro yang ada liquid cooling ni, korang dah ada stok ke belum? Uish. Yang ni kita tak ada stok lagi bang. Bagi benda ni tak belum launch lagi ni. Oh ya? Ah, Aduh, aku ingatkan dah masuk Malaysia tu. belum lagi. Tapi kalau ni masuk Malaysia pun harga dekat 2,000 lebih bang. Oh ya? Ha. Keras juga harga dia. Oh, harga keras bang. Itu kalau aku kumpul tu, belum tentu boleh pergi sampai 2,000 lebih. Itulah tu bang. Lagipun yang tu pun beza dengan GT30 pun beza sikit je bang. Ya? Beza chipset dia pakai Dimensity 8400. Okey. Lepas tu pun just ada cooler je. Okey. Beza sedikit sangat bang bandingkan GT30. GT30 Pro kau ada stok tak? Ya ada. Ni bang, ada stok je bang. Ni harga berapa? Yang ini kalau untuk Edu Lemon harga dia murah je. 129 je bang. 1,299, 1,300 yang tadi tu 2,000 lebih. 2,000 lebih. Better ambil ni kot. Sebab ni murah sikit harga dia kan. Tu lah pasal. Performance lebih kurang sama kan. Lebih kurang sama je bang. Okey. Itulah aku urgent juga nak pakai phone. Better ambil sekarang kan. Betul sekarang bang. Rugi bang kalau macam ambil nanti bang. Agak-agak GT50 Pro tu bila masuk? Bulan depan ke tahun depan ke? Ke tak tahu ke? Tak pasti tapi maybe dalam bulan depan lah kot. Bulan depan lah. Ke lepas raya macam tu kan. Lepas raya lah. Lepas raya berjanggut juga tunggu kan. Ya, kita pun tak pakai duit bang raya bang. Tahu tak apa. Boleh aku ambil GT30 Pro ni lah. GT30 Pro GT30 Pro lah. Ini harga berapa ni? Okay, ni harga dia 129 bang untuk A256. Boleh proceed. Proses terus 1,300 kan? 1,300. Okay bang. Aku bayar pakai SP letter. Spirator boleh bang. Kalau itu bang kita settle counter lah. Okey, jom. Okay jom.